Okey, ni bukan signal tapi kita belajar melalui real time market kan. Selalu sangat dah kita belajar teori kan. Sebelum ni kita belajar teori. Ini setup. Semua benda yang dah siap. Dah berjalan, dah siap kan. Itu untuk peringkat kita nak faham dia punya teori dia punya okey, setup macam ni kan, bentuk dia, lepas itu dia akan jadi macam ni, lepas tu jauh cikgu, betul jauh cikgu. Itu adalah sebagai gambaran. Bila kita belajar kita nampak gambaran dia kan. Dia akan jadi berbeza bila kita nak trade bahasa mudah, bila kita nak trade kan. Saya tak boleh nak sebut sangat bahasa-bahasa yang ni sekarang ni kan, nak kena tukar pada term-term lain. Okey, jadi bila kita nak real time, kadang-kadang kita akan hadap satu benda lagi tau, kita akan keliru. Sebab apa? Macam-macam ilmu yang kita dah belajar. Ini apa ni? Ini market. ini HSR. Ini alamak, ini apa? Sudah. Itulah, jadi kita belajar. Step yang kedua, kita belajar melalui real time market. Supaya kita nampak gambaran setup tu sebelum dia terjadi tau. Sebelum dia terjadi. Cikgu saya adalah, dia pesan kan, okey, benda dah siap. Kalau kita nampak benda yang dah siap, itu biasa je kan. Itu biasa je. Kita kena belajar sampai tahap benda tu, barang tu baru jalan, kita dah nampak kan. Bahasa dia lain, ayat dia lain, tapi saya tukar. Maksud dia macam itulah. Kita kena belajar sampai tahap macam ni lah. Kita kena praktis. Belum jalan lagi, tapi kita dah tahu lah, ini nanti dia turun sampai ke sini, dia naik by 7 batang candle sampai sini, lepas tu dia turun balik. Contoh, bukan signal, contoh. Okay. So panjang lah juga, ingatkan nak pendek je. Ini kekeh, ini kecil. Ini laut tenang, kecil laut tenang. Okay. Carilah dalam apa ni, dalam Facebook Abadin sendiri. Dalam Facebook Abadin ada, dalam posting dia yang lama-lama tu ada dia tulis KK kan. Cari gali balik dalam posting dia yang lama-lama. Ini KK laut tenang yang kecil, dan ini nampak jelas satu candle yang keluar daripada kawasan dia, arah ke sell. Lepas tu dia pergi ke buy balik, dia back out balik kawasan ini. Ini adalah TKL buy. Ini TKL buy. Ini arah kan ke sell. Lepas tu dia lipat. Lepas tu macam sekarang habis kata TKL buy, TKL tu kuat kan. Semalam sembang kacau rimau, TKL kuat. Habis ni sekarang tengah lipat ni. Pergi ke sell. Lepas tu mungkin sell lagi, mungkin breakout. Mungkin saya tak cakap apa-apa pun kan, mungkin. Tapi tak apa. TKL buy. Ini tempat shadow low. TKL buy, dia takkanlah datang selalu kat sini, tapi ada ketika dia datang, dan selalunya dia suka datang. Ada ketika dia jalan terus, dan ada ketika dia kiss kat sini. Dia kiss tu lajak sikit. Dia bukanlah kiss betul-betul zero flow kat sini. Dia kiss tu lajak sikit. Dia kasih goyang kan. Breakout ni. Ni breakout ke sell ni. Cut loss. Dia itulah emosi dalam trading. Korang dah faham, korang dah belajar benda yang dah siap kan. Dekat sini kita nampak shadow kat sini, reject. Betul lah kalau TKL buy masuk dekat sini kat bawah ni, sebab nanti dia akan reject. Tapi real time dia, korang tengah tengok ni, dia nak breakout ni, cut loss. Lepas tu tiba-tiba dia naik balik, dia buat shadow. Alamak. Inilah peringkat kedua, peringkat emosi. Bila dah belajar, dah ada teori, dah faham kan. So basically ini adalah section out, dan macam saya sebut tadi lah, faham sendiri je lah. Dan dia seolah-olah nampak macam dia nak buat TKL yang kedua.
TKL yang kedua. So kita follow je lah follow dulu TKL yang pertama tu. Okay, terima kasih, bye bye.